udang semua dengan skin, dia tinggalkan ekor. Dia faham tak mesej tu? Dia faham ke tak mesej tu? Oh, lelaki. I ada peneman tau guys. Tu dia. Dia memang always teman mami dia masak. No, I don't want to buy food. Saya nak masak. Sebab bihun goreng ni, macam saya punya tekak, bihun goreng different sikit. Saya suka bihun goreng yang warna merah, which is kita menggunakan cili po. I tak suka bihun goreng yang ada kicap, bihun goreng yang hitam. No, I tak suka. I suka bihun goreng yang pakai udang kering dan juga cili po. That's the best. Pakai mic pula live. Korang jangan request yang bukan-bukan. Saya tak selalu sangat pun nak cakap-cakap ni. Pakai udang kering. Lepas tu sayur dia letak toge dengan daun kucai. Awak jangan nak tengok kat luar sangat Ikut saya. Masak bihun, yes. Sayang, awak tahu awak lupa apa tak? Awak tahu tak kat rumah ni barang apa dah habis? Awak tahu tak dekat rumah ni barang apa yang dah habis? Chicken stock. Awak lah selalu beli bawa keluar. Awak selalu beli bawa keluar. Mana ada? Habis terus. Sabar. Semalam saya nak masak dah tak ada. Saya macam, dia tak ingat nak top up Awak yang beli barang ni. Mana ada saya curi tu? Itu saya belilah sendiri. Saya selalu beli ayat saya punya chicken stock saya sendiri. Kadang-kadang ada benda-benda magic lah. Saya cakap awak rezeki kat mana? Ada ke? Cakap Berapa hari bulannya? Jom. 20,000? Boleh? Okay. You want this vegetable? Hey, no, papi. Kanan saya goyang. Tidak lagi. Okay, sorry. Okay, sorry. Duduk, sit down. Lihat. Dia dah 7.
warna lipstick I is pure. Nama brand dia Much. Less is much. No sayang, tak boleh. Hari ni saya baru belajar benda baru. Saya memang tak tahu yang rupanya isi tahi udang ni kat dalam ni boleh tarik macam ni je guys. Wow. Sumpah saya selama ni fikir kita perlu gunting dia punya atas ni. Hari ni saya baru explore benda baru. Jangan nak tengok kat luar sana. Babe, can you believe this? Korang boleh buang tahi udang macam ni je, babe. Dia bersini, dia terkeluar ni kan? Settle. Wow. Wow. Amazing. Wow. Saja lah jadi mak-mak kat rumah kan. Naknya mak-mak macam ni lah kat rumah. Kita tak. No, jangan sayang. Nanti kan terjatuh kat bawah ni kan. Siapa nak pergi ambil? Momok ambil kat luar tu nanti. Jangan balik rumah ni dah. Pergi duduk momok kat luar tu.
baru explore siang udang. Baru explore bersihkan tai udang. Oh, kalau tak fresh takkan putus. I see. Tak tahu pula ya. Tepi you keep boy, mami tengah. Kopi bawang. Apa yang diorang membebil ni Jangan korang ni membebil lah. Kalau korang tak suka tak payah tengok lah. Senang. Sibuk je nak membebil pasal dosa orang tu ini. Orang relax je ni. Hidup macam biasa. Masak, hidup sederhana, makan cukup, tidur cukup, kerja pun okey. Korang sibuk nak cerita pasal apa? Benda-benda haram, haram itu. Ini apa korang ni? Ya Allah, hai. Merepek lah. Kalau rasa nak haram halal tu dah pergi je buang je TikTok ni. Tak payah tengok TikTok dah. Tak payah tengok TikTok, tak payah ada Instagram, tak payah ada apa-apa dah, senang kan. Tak payah ada iPhone pun. Cakap merepek lah. Tu ini macam hidup kau tu memang confirm je tempat yang best di pengakhiran nanti. Relax lah. Sebab semua orang ada macam fasa hidup masing-masing kan. Orang nak buat ni, orang nak buat orang punya suka lah, babe. Bukan kau yang kena tanggung pun. Yang kau sibuk sangat hidup orang, kenapa? Ya Allah. I rasa kan some people, diorang ni toxic gila. Macam suka nak sibuk pasal kehidupan orang. Nak cerita pasal makanan orang lah. Cerita pasal hidup orang ni, hidup orang tu. Padahal diri sendiri tu pun tak tahu sebenarnya apa dekat future yang akan datang. Just remember, okay, you guys akan ada anak-anak atau nanti masa akan datang, you tak tahu you akan ada anak, you akan ada keturunan. You never know what's going to happen to your child. Jangan rasa hidup you tu penuh cukup dengan bekalan. Untuk anak-anak, belum tentu lagi anak-anak you akan ikut tau. Saya ada banyak contoh. Saya sebenarnya sebagai seorang pelakon ni, saya banyak explore, keluar, jumpa orang, pergi sana, pergi sini. Masuk penjara pun dah interview orang, tengok macam mana pengalaman orang, duduk kat gelandangan, duduk dengan orang dekat Haji Taib, semua saya dah. So saya dah tahu dah banyak pengalaman kehidupan orang ni. So tak payah nak
kehidupan orang. Okay, just live your life. Live life to the fullest. Enjoy je. Kan, benda-benda baik tu semua kita je yang tahu. So tak perlulah nak sibuk-sibuk kan. Kadang bukan menyampah tau, dia macam kesian juga sebenarnya tengok orang yang sibuk nak betulkan hidup orang lain ni kan. Padahal hidup dia sendiri pun tak cukup lagi matang. Dia pun tak ada pengalaman, dia pun tak go through hard times, tak go through kesusahan ataupun belum lagi go through benda-benda yang tragik dalam hidup dia, atau benda-benda yang boleh jadikan dia pengalaman, atau benda yang menyedihkan dia sangat, dia tak pernah go through lagi. So that's why orang-orang macam ni dia akan sentiasa rasa diri dia betul dengan didikan yang dibagi oleh keluarga dia. Tapi sebenarnya dia lupa dia pun akan ada anak-anak kan. Mungkin perjalanan hidup dia indah buat masa ni, tapi tak mungkin. Dia pasti ada jalan dia yang akan bagi dugaan dekat dia. One day, now, maybe later, or you never know. One day. She masak bihun goreng. Kita tak tahu pengakhiran kita betul. So, stop judging people kan. Janganlah benci-benci. Tak payahlah nak cakap, oh kita ni sesama ni kena tegur. Tak payah. Kita tahulah kita buat salah. Kita tahulah apa kita buat tak betul. Macamlah kita tak belajar. Kan? So, saya pun tak ada bagi apa-apa statement ke or anything ke. Tak ada. Saya just macam teruskan hidup saya macam biasa. So, tak payah nak cuba ajar-ajar kita. Okay? Kalau tak suka, tak payah tengok live ni. Bebel panjang je lah. Kenalah bebel panjang. Sebab tak selalu bebel kan? Okay. Pada mereka yang ingin tahu chopper ni hebat ke tidak, of course. Tak pula lagi macam mana nak pasang. So chopper ni actually, saya beli chopper ni untuk my cat, untuk kucing saya yang Maine Coon tu. Sebab yang Maine Coon tu, dia kan makan raw meat. So dia makan raw meat. Jadi saya nak kena blend dia. Saya nak kena cari chopper yang paling power untuk chop tulang. Sebab dia makan tulang. Dia kena makan tulang leher ayam. So I nak kena blend dekat dia lah masa during the time kan. And then I found this chopper lah. Power gila chopper ni. So this is heavy duty chopper. Dia kata ni je yang power lah. Tak terlalu besar. So I like it. So sebab anak saya sekarang dah demand. Anak saya dah demand sekarang. Dia dah tak nak makan anting-anting saya nasi lemak. Dia dah tak nak makan minced meat. Dia nak makan dia nak makan isi ayam yang dipotong. So that's why ada tak pakai chopper ni. Jadi chopper ni digunakan untuk kami masak-masak lah. Ya. Chopper beli kat mana-mana je. Chopper beli kat kedai elektrik, Kak. Brand Tefal. Actually, for your information, spek ni sebelum dia viral, I dah pakai dulu, okay? Aku pun tak faham viral yang mana maksud korang. Is it because of me? No, tulang tak rebus. Tulang semua raw. So, this is the chopper. Boleh tunjuk lama-lama, kan? Sibuk lah korang ni. Aku tak faham lah. Okay. And then, apa tadi I nak cakap, budak kecil tu, I punya kucing tu, dia makan tulang. Must be dia peminat I lah, yang korang cakap ni. Mesti dia peminat setia I nombor 1. Okay, fine. I don't want to get involved. Alright. So, my kucing, dia makan tulang, bukan tulang rebus. Tulang raw. Memang beli tulang leher, tulang chicken wing tu. So, kita kena blend. Tapi chicken wing tu susah sikit lah nak blend kat situ. Kenapa you nak kacau dia? Dia tak kacau you. Kenapa?
Yuki boy, please tolong terima kenyataan. Dia tua, dia tak boleh nak main dengan awak. Dia tak boleh nak main dengan awak. Okay, I know you are still kitten, but dia tak ada mood nak main. Badan dia gemuk. Dia tak larat nak lari sana sini. Okay, you masih boy. Dia dah kakak. Dia kakak. Jangan kacau dia, please. Jangan kacau dia, please. Leave her alone. Dia nak dia punya own space. Dia kat long. No, tak apa. It's okay sayang. It's okay. Sayang. Dia tu dah kat long. Dia tak boleh main dah. Dia tak ada mood nak main. Yang si Yuki ni tak faham. Dia tak faham yang dia tu dah berumur. Dia dah matang. Dia dah tak minat nak main dah. Tak apa, janganlah terasa saya cakap gemuk tua tu. Saya pun gemuk juga, dah tua juga. So we are the same. Don't take it seriously, okay? We are fabulous. Tak, kita semua cantik, sama je. We are the same, okay? Kita ada special kita. Janganlah rasa tak cantik. Alah, korang ni emo ah. Kita semua cantik. Kita semua ada keistimewaan. Mungkin kita tak cantik kat muka, tapi kita cantik kat dalaman ah, macam saya. Kat dalaman perfect. Itu yang penting. Luaran is okay. Kejap, tengah panaskan kuali. Sabar. Orang ni nak masak pun nak suruh cepat. Lepas tu kejap lagi nak suruh makan sekarang. Kau ingat aku mesin? Saya ni dah lapar. Memang dah marah. Tak ada rahsia. Rahsia dia kena happy sentiasa. Tak payah give a shit about what people say about you. Just ikut je hidup you, okay? That's why I young, beautiful, I look confident because I bagi zero kisah kepada orang kat luar tu. Rumah saya ni kat mana ada bulu. Siapa karaoke lagu kat laptop. Lagu deep artis Indonesia lagi aku pasang. Semua orang tanya pasal I punya tongue piercing. Tongue piercing ni I dah pakai daripada umur I berapa 17 ke 18 years old ke 15 lah. 15 years old. Slay. Bagi kata-kata semangat. Alamak, akak sendiri pun tengah tak bersemangat ni sebab lapar. Sekejap lagi lah Kata-kata semangat dia just live life to the fullest lah. Enjoy. Just have fun je. Buat je apa kau rasa nak buat, dik. Nak rasa kau nak travel, kau pergi travel. Kau rasa kau nak naik basikal pusing 1 KL, kau buat. Tak payah nak fikir-fikir. Kau rasa nak naik train pusing 1 Malaysia, buat. Just do it.
Tak payah fikir-fikir dah. Sebab life is too short. Life is too short to give a fuck. Kau rasa nak rompak bank? Janganlah rompak bank. Kau dah kenapa, dek? Kau fikirlah. Takkanlah nak buat benda yang nak rompak bank. Ya Allah, ya Tuhanku. Common sense. Nak pergi buat benda yang kau nak pergi rompak. Orang cakap benda yang indah. Buat apa? Yelah, indah lah kan. Kau orang rasa benda tu indah sebab kau tengok movie. Tengok movie semuanya best. Kan? Jangan masuk penjara ke dalam kau nanti kang. Tak, pasal-pasal benda-benda yang best lah. Adventure, benda yang bagus untuk hidup. Bukan pergi rompak bank. Astaga, banyak sangat tengok Netflix lah korang ni. Tu benda tak logik lah. Benda-benda yang menyeronokkan. Life is short. Just live your life, kan? Kalau tak ada duit pun jangan stress. Relax. I pun ada je go through time I tak ada duit, kan? Banyak tanggungan nak kena bayar itu ini. So okay je. So okay je. Just layan je. Ni tak bersalah Spek ni bukan tak sesuai time ni. Spek ni okey je, tak ada masalah. Yang korang cerita tadi tu, itu yang bermasalah, yang tak kena dengan time ni. Tak kena pun dengan bila-bila masa pun, okay? That kind of story, it's a big no. Kitchen tu, kitchen ni macam ni je, besar ni je. Sesuai lipstick dengan muka nak ini search kot. Baby. Hello. I'm original, okay? Saya dapat idea apa? Alah, laju sangatlah komen. I tak dapat nak ni. Bukan sampai tumis telur. Bihun goreng. Nampak tak tu nasi dah lain dah sebab dah lapar sebenarnya. Lipstick tadi kan dah bagi. Nanti tengoklah dekat website March. I punya lipstick ada dekat dekat ni. Ada dekat apa? Dekat link dekat profile. Masak untuk 3 orang je. Family saya kecil. Very small family. Tak ramai. Tak macam korangnya family. Korangnya family meriah. Saya punya family kecil.
ada ramai adik-beradik. Saya tak ada, saya seorang. Mak saya lah seorang. Perempuan lain adalah. Tapi family, my mother, my husband Maria. Best. Family husband I the best. Singaporean. Adik-beradik ada 5 orang. Family dia memang Maria gila. Saya suka lah. Diorangnya family very harmony. Lagi-lagi yang semua dekat Singapore tu very harmony. Harmony yang tak tahu lah, very positive lah. Energy diorang memang totally different lah. Best. Diorang tak judge. Diorang tak ada macam typical macam makcik. Tak ada. So that's why bila hari raya je I akan balik Singapore. Sebab kat sana tak ada drama. Best. Diorang very santai. I mean the family lah. His family. Very santai. Ke Western balik. Saya suka both. Saya suka makan. Very open-minded. Yes, betul. Dia orang macam mana nak cakap tak tahu lah. Tapi bukan nak cakap orang kat Malaysia tak best, orang kat Malaysia best. Tak ada yang tak best. Stop! Jangan bergaduh! Yuki, jangan. Saya dengar. Saya dengar bunyi orang gaduh. Jangan cuba dia cakap dia tak tahu. Saya dengar dia tak bergaduh. Saya tahu anak saya bergaduh. Macam mana nama March tu dapat ni idea. Actually March tu dia macam bila kita March, bila kita kiss March. Dan tu lah. So tiba-tiba dia dapat March. Sangat je. Bihun letak gula? No. Lagu yang dimain lagu. Lajunya. Saya tak dapat nak baca. Jap. TVS apa ni? Habis rancangan TVS. Yes, ada akan masuk season 2. Cake dan pastry. Say my name. Review senduk. Ni. Lagu apa yang sekarang ni? Tak tahulah. Dia macam main randomly je. Kenapa ada table lamp kat situ? Sebab table lamp tu dia daripada rumah lama. So table lamp tu je yang boleh set timer untuk bila dah malam, dah gelap, akan lampu tu terbuka bila dapur semua dah tutup lampu. Sebab saya tak suka gelap-gelap sangat. So bila ada table lamp tu je yang boleh setkan timer. So pakai je lah. Siapa nak judge? Rumah kita, babe.
Smack or Smack best. Smack is the brand je lah. Sebenarnya sama je. Cuma I suka Smack punya brand daripada dulu. But untuk harga dia tu mahal. Tapi kalau kita suka the brand, then we go for it lah. Dia ada 5 burner. So yang paling best dekat dalam ni dia punya oven dia. Dia ada built-in oven kat bawah ni. And then ada banyak lah dia punya function dekat oven dia yang kita boleh pakai. Atas bawah kipas kalau nak kiri kanan, atau full fan pun ada. And then dia besar. Ya. Yang I paling suka pasal dia 5 burner. Sebenarnya I nak cari 6 burner, tapi 6 burner tak ada. Saya tak guna credit card. Soalan kau tanya ni. Lama nak tunggu I tengok live sebab I macam malas. Kadang-kadang I macam malas. It depends. But most of the time I memang suka buat benda yang ada dekat depan mata, selain daripada nak bercakap dengan telefon. Dah tengok dinding pink? Tu. Tu dia. Kat situ ada pokok. Alamak, bajet tu saya memang tak tahulah. Saya pun sebenarnya lama gak idamkan Smack ni. Tapi saya dah rasa saya tak mampu dah hari tu nak beli. Saya nak beli different brand je yang ada 6 burner. Tapi saya just berdoa je, manifest kan. Dan tiba-tiba ada rezeki. Dan belilah.